Kadang-kadang kita selalu sedih bila mana kita fikir bahawa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silap tu. Allah tak pernah tak dengar doa kita. Allah sentiasa mendengar dan Allah Maha mendengar. Doa kita sampai kepada Allah, cuma kadang-kadang doa itu kembali semula kepada kita bukan mengikut apa yang kita nak, tetapi apa yang kita perlukan. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu tahu daripada dulu sampai sekarang banyak perkara yang berlaku luar daripada jangkaan kita. Kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa kecewa. Terasa tak tiba-tiba Allah memberikan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Doa tak datang mengikut apa yang kita inginkan, tapi doa datang mengikut apa yang kita perlukan. Baiknya Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu apa yang perlu untuk kita semua. Moga Allah mudahkan segala urusan. Teruskan berdoa, jangan berhenti untuk berdoa.